Kembali bersiaran menerusi siaran khas sidang kemuncak ASEAN ke-46. Saya Wan Syarina. Saya Ali Iskandar. Terima kasih atas kesetiaan anda menantikan perkembangan dari masa ke masa langsung dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Dan kita boleh anggap ini adalah siaran terakhir kita di sini. Betul, betul. Ini siaran terakhir kita setelah 6 hari bertarung dan berjuang di sini, memberikan anda liputan dari semasa ke semasa. Betul. Dan sebenarnya malam ini juga ada satu lagi momen penting, ada berlakunya majlis makan malam rasmi untuk ASEAN GCC China Economic Forum sekarang ini di Mandarin Oriental Hotel, dan kita sedang menunggukan isyarat untuk kita mendapatkan juga lintas langsung, siaran langsung terus untuk ucapan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta juga yang amat berhormat Perdana Menteri. Saya difahamkan Perdana Menteri baru saja memasuki Dewan, jadi kita bersedia bila-bila masa saja, Ali. Ya, dan kita akan nantikan isyarat, kemudian kami bawa anda ke sana. Sementara itu kita di pihak media ni akan terus menyampaikan maklumat dan perkembangan terkini. Pada masa sama kita nak jugalah bertanyakan, kita ni berlepas 6 hari di sini kan. Ya, ada yang lain lagi, lagi berpulas lagi. Lagi penting tugasnya, dan saya sempat tanya tidur cukup tak cukup. Alhamdulillah cukup. Yang penting kerja dapat dilakukan dengan baiknya. Kita perkenalkan tetamu kita di studio. Betul. Kita alu-alukan kebersamaan Raja Saiful Rizwan, Raja Kamaluddin, merupakan Ketua Sekretariat Induk Logistik ASEAN. Kalau boleh kita katakan apa yang ada di sini, apa yang berlaku secara logistiknya di bawah seliaan Tuan, ya, dan Tuan yang memastikan ia berlaku sehingga ke saat ini seperti sekarang kita ada ni. Terima kasih diberi peluang ini. Ini adalah satu, bagi saya sebagai Ketua Sekretariat Induk Logistik ASEAN atau SILA, ini adalah satu operasi berskala besar bagi Kementerian Luar Negeri. Tapi apa yang kami laksanakan ini adalah satu kerja berpasukan yang bukan saja di kalangan Kementerian Luar Negeri, tapi juga dengan agensi-agensi dan rakan-rakan strategik di pihak swasta. Dan saya rasa tanpa kerjasama yang erat yang kami jalin dengan semua pihak-pihak ini, sidang kemuncak ke-46 yang kita lihat sehingga ke hari ini tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Okey, setakat malam ini pukul berapa sekarang? Pukul 8.28 ini. Tahap kepuasan ataupun kepuasan pencapaian setakat ini bagaimana? Secara jujurnya saya berasa amat berpuas hati. Alhamdulillah. Sebab apa yang kami rancang sejak hampir 5 bulan yang lalu telah diterjemahkan dengan sepenuhnya. Dan apa yang kita lihat sekarang adalah kita nak perbaiki lagi apa yang telah kami laksanakan di sidang kemuncak 46 ini sebagai persediaan bagi sidang kemuncak ke-47 pada bulan Oktober nanti. Baik. Okey. Baik, kita difahamkan sekarang ini kita akan bersedia untuk mendapatkan ataupun mendapatkan siaran langsung untuk ucapan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Ya, kita teruskan dengan ucapan dari Tengku Zafrul Tengku Aziz. Anwar bin Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, Your Excellency Li Qiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China, His Excellency Mr. Pham Minh Chinh, Prime Minister of Vietnam, Your Highnesses, Your Excellencies, and distinguished guests from ASEAN, the Gulf Cooperation Council, China and Timor-Leste. So honored guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, or good evening, Wan Shang Hao, and Masa Al Khair to all of you. So it is an honor and a privilege for me to welcome you to the opening ceremony of the ASEAN GCC China Economic Forum, held in conjunction with the ASEAN GCC China Summit. This occasion marks an historic confluence of 3 dynamic economies, all committed to advancing peace, prosperity, and sustainable growth. Malaysia is hosting this inaugural gathering under the spirit of our 2025 ASEAN Chairmanship theme, Inclusivity and Sustainability. This reflects our aspiration and commitment to fostering meaningful collaboration, mutual respect, and balanced development through regional partnerships. This forum reflects a shared recognition of the growing interdependence
between ASEAN, the GCC and China. So together, our economies represent $24 trillion of GDP, or roughly 23% of global GDP. We also represent over 1/3 of the world's population, a substantial share of global trade, and a common interest in promoting resilient, rules-based economic integration. So, Excellencies, this platform is a dynamic meeting of minds for policymakers, business leaders, and global investors. We have a presence of many Fortune 500 CEOs and captains of industry, and it sends a clear signal to the world that multilateral economic cooperation is not only alive, but is also thriving. It reflects our shared commitment to unlock opportunities in trade, investment, energy transition, digital innovation, and sustainable development. So through this forum, let us translate our political goodwill into tangible economic outcomes that uplift businesses and SMEs, empower our people, as well as safeguard our collective future and environment. So on that note, I once again extend a warm selamat datang or welcome to all our distinguished guests to Malaysia, and may our engagement via this forum contribute impactfully to our future shared prosperity. So terima kasih, thank you all, syukran lakum jamian, and syirsa dajia. Salam sejahtera. A rare honor to welcome all of you to Kuala Lumpur, the Fortune ASEAN GCC China Economic Forum. This is held in conjunction with the 46th ASEAN Summit and the inaugural ASEAN GCC China Summit. So I must thank Premier Li Qiang, Prime Minister Pham Minh Chinh, Deputy Prime Minister, and all those present. It is a wonderful evening. Testimony to the Malaysian position and ASEAN's position of centrality, of effective engagement, of focusing on economic fundamentals and ensuring that we do whatever is necessary to promote growth in our country, in our region, and in the international community. So I think I am rather excited this evening because, as Premier Li Qiang and Prime Minister Pham Minh Chinh is aware, we have had an extremely successful meeting. The leaders of ASEAN decided and clearly the vision and now tested to resolve all issues, including what was perceived to be a rather contentious one. But we decided that what is important is a cohesive, strong, independent, and fiercely independent ASEAN that would confirm our position of centrality, that would decide to act, to protect our interests and to promote economy. That's why we decided to pursue the program with the GCC. GCC, as I've said repeatedly in the deliberation this morning, happens to be the dynamo in the Middle East. The resilience is unprecedented, focusing on the strength that they have, energy, and embarking on an extremely courageous venture, new technology, digitalization, and AI. I salute those who are from GCC who has decided to join us in this venture and work together as a new formidable team. And now we have China. Why China, Premier Li Qiang? Because China is an important neighbor of ours. Because China has shown that they are prepared to work for peace and development of the region and the world. And because China have taken a position to promote strongly peace and security in this region. And that's why
China, to my mind, is pivotal, plus the fact that China has proved without doubt the capacity to affect change in the economy, in technology, in their attempt to showcase to the world that united we stand and we focus on what is important to humanity at large, that is justice, fairness to one and to all. So thank you, 谢谢各位. So I'm not giving a speech because we can listen to Premier Lee Chiang after this, because we have long drawn meetings for the last 2 days, and virtually I've said what I wanted, but more pertinent, I tell you, we, ASEAN and GCC and China could agree to present a joint statement to give broad parameters what good governance is all about, what clarity of economic policies is all about, and what championing the rights and the welfare of our ordinary citizens is all about. So I salute all our leaders of ASEAN, GCC and China. We have proven that it could be done. Some, I tell you, are very contentious issues. We debated for 2 days and night, and finally we are able to resolve. Thank you, my son and his team, the Foreign Ministry. They had to work very hard. We just read out the statement. So, Premier Lee Chiang, Prime Minister Pham Minh Chinh, and friends, we have done our part. The political leadership has assured you of stability, have driven a policy that is attractive to investments, the clarity of policy that promote new technology, that would say that we will do whatever is necessary to promote investments and make our countries attractive to investments. Now, it is now that we have finished our session at 6:30 today, the ball is in your foot. The business community, the corporate players, the captains of industry have then to seize the moment and do what is necessary, because we have given our support, policies, there's clarity of policies. Now you need to ensure that we benefit from this clear, resounding position of the political leadership and clarity of economic policies. So I look forward to this Fortune ASEAN GCC China Economic Summit, because we want to see results, and it is your duty now to act and ensure that our countries benefit from one another. So much synergy, so much collaboration required, and so much hope to fulfill the aspirations of our countries. Thank you. Sese wa shukran. Assalamu alaikum warahmatullahi. Masih lagi bersama kami di studio mini Bernama TV untuk sidang kemuncak ASEAN ke-46, dan sebentar tadi baru saja kita ikuti ucapan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Zafrul Teku Abdul Aziz, Menteri MITI, pada official dinner ASEAN GCC China Economic Forum. Dan antara tadi Perdana Menteri juga menyampaikan rasa terima kasih beliau dan juga bagaimana beliau berkongsi harapan dengan ketua-ketua rantau yang lain terhadap masa depan yang mungkin boleh kita sama-sama cerahkan dan gemilangkan, terutamanya dalam sudut-sudut ataupun sektor seperti pelaburan, ekonomi dan sebagainya. Ya, dan Perdana Menteri bercakap mewakili ASEAN, tapi meletakkan harapan besar kepada negara-negara ASEAN
dan juga blok-blok yang terbabit dalam ASEAN GCC dan juga China ni. Kita nantikan perkembangannya. Apapun malam ni kita meraihkan tuan rumah ataupun pengurusi ASEAN meraihkan delegasi yang hadir. Kita pun nak meraihkan Sekretariat Induk yang berhempas pulas menjalankan tugasnya. Masih lagi bersama kita Tuan Raja Saiful Rizwan Raja Kamaluddin, Ketua Sekretariat Induk Logistik ASEAN, yang difahamkan Sekretariat Induk saja ada 95 orang. Tetapi secara keseluruhan petugas untuk ASEAN ni 4,700. Wow. Begitu besar sekali angkanya. Betul. Dan menguruskan bilangan yang cukup besar ni bagaimana tuan? Satu cabaran yang besar. Tapi saya mendapat sokongan penuh daripada semua agensi-agensi yang terlibat. Dan bukan sahaja sokongan, mereka juga berkongsi sumber-sumber yang mereka ada untuk menjayakan sidang kemuncak ke-46 ini. Dan saya rasa tanpa sokongan dan perkongsian sinergi yang sebegitu, saya rasa kita tak dapat menganjurkan sidang kemuncak yang sebegini besar. Okey, kalau kita bercakap rata-ratanya mungkin dengan para akademia yang datang bersama-sama dengan kami di sini, yang melihat bagaimana penganjuran ini dijalankan, rata-ratanya alhamdulillah mengatakan bahawa penganjuran kali ini bagi mereka boleh disifatkan sebagai satu acara yang berjaya. Dan kita sendiri merasakan, tuan ya, kita merasakan ASEAN-nya Kuala Lumpur pada waktu sidang kemuncak ASEAN ini, selain daripada sepanjang tahun tempoh kepengerusian kita. Jadi kalau mungkin boleh kita bicarakan lebih lagi, yang mana tuan rasa faktor utama ataupun faktor yang istimewa yang membawa kepada kejayaan penganjurannya? Pertama sekali saya rasa dynamics yang kita lihat sekarang, sama ada dari sudut geopolitik dan juga penerimaan orang, orang awam terhadap ASEAN itu sendiri. Kita faham rata-ratanya rakyat Malaysia masih kurang faham apa itu ASEAN sebenarnya. Dan apabila saya mengambil alih tugas ini, antara cabaran saya adalah bukan saja untuk menganjurkan semua program-program, tapi juga untuk menerapkan ASEAN itu, awareness ASEAN itu kepada rakyat Malaysia. Jadi kita sampai satu keputusan untuk kita gunakan semua saluran media yang ada, dan teknologi yang kita ada dalam sosial media, untuk rakyat Malaysia secara umumnya memahami apa itu ASEAN. Dan dari situ kita berharap agar rakyat juga faham mengapa sebagai pengurusi ASEAN kita mengambil inisiatif dan juga berhembus pulas bagi memastikan kepengurusian kita itu berjaya. Jadi tanpa penerimaan orang awam, kepengurusian itu hanya sekadar kepengurusian tapi bukan menjadi milik rakyat Malaysia. Betul. Dalam kata lain, orang awam di luar, di sekitar kawasan pun kena jadi sekretariat kecil juga untuk membantu melancarkan pergerakan dan sebagainya. Okey, dalam banyak-banyak tugas ataupun acara dalam kalender ASEAN Summit ni, yang mana antara yang paling mencabar untuk diuruskan dan kenapa? Saya rasa cabaran yang sebenarnya nanti di bulan Oktober. Sekarang bagi saya yang 46 ini adalah satu tempat di mana kita nak cari ramuan yang sesuai. Jadi kita dah lihat keupayaan sekretariat, dan kita lihat bagaimana sekretariat boleh bekerjasama dengan agensi-agensi lain, dan kita lihat sendiri kelemahan yang kita ada. Jadi tugas saya sekarang dengan rakan-rakan saya untuk perbaiki kelemahan tersebut. Dan kita nak betul-betul bersedia untuk sidang kemuncak ke-47 nanti. Sebab sidang kemuncak ke-47 tak lebih besar, pelibatan dari negara-negara juga lagi besar, bukan sekadar negara ASEAN, dan juga rakan-rakan dialog, kuasa-kuasa besar seperti US, Amerika Syarikat, Rusia dan China juga. Dan kita banyak lagi isu yang akan dibicarakan, yang melibatkan geopolitik yang lebih kompleks. Dan di pihak sekretariat kita nak pastikan segala aturan berjalan lancar supaya mesyuarat dapat dilaksanakan dengan lebih jayanya. Jadi kiranya 46 ni kira macam trial juga, trial run juga. Trial run. Kita nak lihat apa yang kita ada, apa yang kita boleh buat, apa yang kita lemah dan apa yang kita boleh perbaiki. Dan kita dah kena pasti semua bidang-bidang tu dan kita nak perbaiki. Kalau boleh kongsikan dengan kita juga, apa yang kita akan kekalkan, apa yang kita akan mungkin rasa perlu untuk kita bawa pada penganjuran summit ke-47 nanti, dan apa yang perlu ditambah baik? Saya rasa apa yang kita nak kekalkan sekarang adalah momentum engagement kita dengan media. Sidang kemuncak 46 ini, kita lihat apa yang telah kita buat sejak 5-6 bulan yang lalu.
kita bentuk jalinan dengan media itu berjaya membuahkan hasil semasa sidang kemuncak ke-46. Dan kita nak kekalkan momentum tu, sebab tanpa media, apa yang kita nak cuba sampaikan kepada rakyat Malaysia tu takkan berjaya. Jadi perancangan dengan pihak media lebih yang akan datang akan lebih rancak, dan kita nak perluaskan lagi hebahan kita tentang kepengurusan ASEAN ini melalui media-media yang sedia ada. Okey. Sejujurnya kami di pihak media merasakan kerjasama tu amat baik. Dan kalau misalkan ada kekurangan tertentu, kami faham kerana atas faktor keselamatan, faktor-faktor yang kita perlu hormati tugas pihak sekretariat ini. Okey, kita ke belakang sikit 5 bulan dalam persiapan tu. Barangkali Tuan Raja Saiful dah biasa dalam tugas bersama dengan delegasi negara luar semuanya. Yang 94 yang ni lah contohnya, dan juga 4,000 lebih ni, sejauh mana mereka perlu faham tentang anggota ASEAN ni dan delegasinya, dan apa aspek-aspek yang perlu mereka tahu tentang negara-negara lain? Sebab kadang-kadang kita jadi tuan rumah ni, kita tahu kerja kita sebagai tuan rumah saja. Kita tak perlu faham budaya orang lain. Betul. Apa yang saya terapkan dengan rakan-rakan saya di dalam sekretariat dan juga dengan agensi lain adalah kita mahu mereka faham sensitiviti ASEAN. Sebab kita ada 10 anggota ASEAN, 11 kalau insya-Allah Timor Leste, ya. Kita nak semua yang terlibat faham yang setiap negara ni ada keunikan dia sendiri. Sensitiviti yang kita perlu jaga dari segi percakapan, peradaban kita. Sebab kadang-kadang ni kita terlepas pandang isu-isu sensitiviti ni, dia memberikan impak pada negara ni. Mungkin nanti dia tersentuh, dia terasa hati, dia tak nak datang mesyuarat. Jadi itu yang kita terapkan. Jadi kita mahu semua yang terlibat faham bagaimana kita nak handle delegasi daripada Thailand contohnya. Tidak sama seperti kita buat engagement dengan delegasi daripada negara Myanmar contohnya. Jadi itu yang kita fokuskan semasa kita buat engagement tersebut. Selain daripada kepulauan-kepulauan mereka lah, ya. Contohnya Thailand ni sebuah negara yang beraja. Jadi sebagai Perdana Menteri pun dia membawa image negara yang beraja tu. Jadi kita Brunei contohnya, ketua negaranya sendiri adalah seorang raja. Jadi ini yang kita nak semua anggota faham, semua rakan-rakan dalam sekretariat faham. Dan semasa berlangsungnya 9 kemuncak 46 tu pun kita nampak ada kelemahan dia dan kita nak perbaiki kelemahan tersebut. Itu baru bercakap tentang ASEAN teman-teman, belum lagi blok GCC dan juga China lagi ya. Ya, betul. Okey, saya kira mewakili Kementerian Luar, memang Kementerian Luar adalah pihak yang benar-benar arif lah untuk mengendalikan perkara-perkara yang melibatkan hubungan kita dengan negara luar seperti ini. Dan kalau boleh kita tahu juga, mungkin ada perkara-perkara yang memang menjadi perhatian Perdana Menteri contohnya, supaya ditonjolkan dalam sidang kemuncak ASEAN dan penganjurannya kali ini di KLCC ni, yang KLN bawakan, dan mungkin Tuan sendiri pastikan wujud ada pada masa ini. Pertama sekali, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu kita paparkan imej Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, tetapi mengamalkan toleransi dan keamanan melalui prinsip madani yang kita bawa sekarang. Itu yang jadi cabaran sekretariat di peringkat asalnya, bagaimana kita nak bawa madani dan apa yang aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam ASEAN itu sendiri, kepengurusan. Bermula dengan logo, dengan temanya. Jadi sebab itu dari segi logonya kita sampai keputusan kita mainkan dengan CI warna. Jadi kita bawa seperti warna biru, merah dan kuning, bukan saja melambangkan ASEAN tapi juga melambangkan negara Malaysia. Dan bunga raya itu, bunga kebangsaan, yang kita terapkan sebagai kepengurusan kita lah. Dan yang masa-masa akan datang pun program-program engagement kita, sama ada dengan media, dengan orang awam, rakyat Malaysia secara keseluruhannya, kita nak terapkan aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita nak orang rakyat Malaysia faham bahawa ASEAN ini adalah tunjang kepada dasar luar negara, the cornerstone of our foreign policy. Dan image dan dia adalah satu medium yang luas, yang boleh juga menyumbang kepada ekonomi dan kestabilan serantau. Yalah, mengambil kepercayaan anggota ASEAN dan juga delegasi lain yang datang ini
daripada sebesar-besar pengajuan sampailah sekecil-kecil logo, desain logo tu pun perlu diambil kira. Ya, tadi Tuan Raja Saiful menyebutkan tentang bilangan yang terbabit dalam atau tugas summit ni yang begitu beramai. Kami berkesempatan buat liputan Kementerian Kesihatan yang ada pegawai perubatan yang bersiap sedia di lokasi-lokasi dengan komunikasi yang begitu luar biasa sekali lah, daripada lapangan terbang sampai ke sini boleh tahu pergerakan dan sebagainya. Bagi kami itu sangat-sangat rumit lah. Jadi bagaimana koordinasi itu dilakukan untuk memastikan, sebab bila disebutkan sensitivity tu perihal keselamatan makanan, kesihatan ataupun rawatan kecemasan itu amat penting. Sejauh mana Tuan berpuas hati dengan koordinasi ini? Ya, saya amat berpuas hati dengan koordinasi yang kita laksanakan sekarang. Komunikasi berjalan dengan lancar, setiap walaupun mewakili agensi-agensi yang berlainan, tapi kita faham bahawa ini adalah satu program negara, program nasional. Jadi komunikasinya berjalan dengan amat efisien. Dan apabila kita bergerak sebagai dalam satu motorcade yang sama pun, kita berkomunikasi sesama sendiri dengan amat baik. Ada beberapa insiden di dalam KLCC di mana ada delegasi yang sakit, dan kita berterima kasihlah kepada pihak KKM yang beresponsif yang amat cepat. Di samping itu macam polis contoh dia, itu pun satu cabaran. Sebab kita mahu satu keberadaan yang besar, tapi tidak dalam skala yang menimbulkan ketakutan. Itu pun bila kita bincang dengan pihak PDRM pun satu kerumitan juga, sebab kita nak faham kan polis dan macam mana kita nak orang rasa kemesraan tu. Tapi kita lihat kita berjaya bawa konsep tu, dan dalam KLCC sendiri kita dapat bentukkan satu kefahaman bahawa ini adalah satu kawasan yang selamat. Walaupun kita tak nampak presence polis dalam jumlah yang besar, tapi dengan lebih hampir 3,000 anggota polis yang bertugas di sini dan di beberapa tempat, keselamatan yang kita bina terjamin dan memberi dan memastikan di sidang kemuncak ini berjalan dengan lancar. Itu sangat menarik juga Lia, kerana kita pun memang sebagai anggota media kita memang berdepan lah dengan pasukan keselamatan. Kita nampak nak masuk jumpa mereka semua, dan biasanya polis-polis kan garang sikit. Kadang-kadang kita rasa takut juga kan, ada benda tertinggal pas ke apa ke. Tapi saya ada pengalaman, saya tertinggal pas, bukan tertinggal, tak jumpa, tak pakai masa tu, tapi cara teguran dibuat tu pun sangat-sangat mesra dan akrab. Dan walaupun kita dah memang hari-hari dah nampak, dia pun tahu juga kita memang bertugas di dalam ni, tapi mereka tetap ikut SOP, tapi cara menegur tu masih lagi mesra dan akrab. Jadi itu perkara yang menenangkan kita juga. Betul, itu memang saya rasa mengubah persepsi ataupun cara pendekatan anggota polis untuk kelihatan mesra berbanding kelihatan intimidating. Berjaya lakukan, dan kita pun rasa tempat ini selamat, jangan risau. Itu maknanya satu pencapaian yang baguslah. Dan satu lagi mungkin perkara yang agak ketara juga ialah keadaan di sekitar KLCC ini yang agak tenang, dan mungkin juga disebabkan oleh faktor pengumuman PDPR dan juga bekerja dari rumah BDR. Dan ini antara perkara yang pendekatan yang baru dan agak istimewa juga. Kalau mungkin boleh Tuan berikan komen reaksi tentang ini. Agak sukar juga nak capai ke keputusan tersebut. Termasuk dalam pihak sekretariat pun kami ada beberapa pihak yang merasakan bahawa pelaksanaan PDPR ini tidak perlu. Ada yang merasakan kita perlu laksanakan sebab kita nak menjaminkan efisiensi. Tapi nak capai kepada keputusan tu amat sukar. Sebelum kita angkat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri pun kita dah berbincang. Pihak saya duduk dengan pihak polis, kita buat dry run, kita buat kajian assessment. Sebab apa yang kita risaukan bukan melaksanakan PDPR. Itu adalah mudah. Kita angkat kepada Yang Perdana Menteri, dapatkan persetujuan, kita laksanakan. Tapi apa yang kita risau adalah penerimaan orang ramai. Kita tak nak orang awam, rakyat Malaysia khususnya berasa bahawa program ini memberikan kesusahan kepada mereka. Tapi itulah satu keputusan sukar yang kita terpaksa laksanakan. Sebab saya rasa kalau kita tak laksanakan, efisiensi pergerakan tu mungkin agak sukar. Dan dia akan menimbulkan lebih kerumitan kepada orang awam. Jadi saya nak ambillah kesempatan ni kalau saya boleh bagi pihak Kementerian Luar Negeri dan seluruh yang bertugas bagi ASEAN ini untuk mengucapkan terima kasihlah kepada rakyat Malaysia kerana sudi memberikan kerjasama sepanjang kami melaksanakan PDPR ini. Terima kasih banyak-banyak.
Terima kasih kembali dan jadual yang dikongsi itu sangatlah bermanfaat. Jadual jalan tutup pada hari tertentu, hari tertentu memang membantu. Hari masa rehearsal pun saya pun mempersoalkan kenapa hari ini dalam jadual tak ada. Tapi kita faham ini sebab kita nak membawa satu kepercayaan orang luar terhadap kita. Jadi melancarkan urusan mereka tu ada satu benefit in the long run. Kan, jadi apalah salahnya kita berkorban dalam seminggu dua ni kan. Itulah dia. Tapi jadi, itulah bukan sekadar orang luar, orang kita pun saya rasa agak selesa dalam keadaan yang ada di sekitar KLCC. Dia tidaklah yang kita bayangkan ini masih jam teruk KL ni, tapi ia tidak berlaku. Shopping pun ada lagi. Betul kan, masih lagi bebas sebab ada pengaturan awam, LRT dan sebagainya. Malah saya pun pernah letak kereta di Suria dan berjalan, ada saja pintu saya nampak boleh tak, saya masuk, polis kata tak boleh, sampai ke hujung sana boleh dapat masuk. Dan dalam walaupun Ali Iskandar dia tak kira saya kira orang awam situ. Tapi saya hormati kerana saya tahu mereka perlu memastikan tempat ni selamat. Itulah SOP-nya. Dan yang menariknya tuan, saya nak kongsi pengalaman balik, cara mereka menghalang saya daripada untuk masuk tu sangat mesra. Dan saya rasa tak apa, jalankan tugas saya akan teruskan, jauh pun tak apalah, macam saya jogging. Sangguplah. Sanggup. Yang penting anda dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, syukur, dan inilah yang kita mahukan. Pastinya. Dan kita harapkan perkara yang sama seperti juga Tuan Raja sebutkan tadi, yang mana-mana yang baik itu kita dapat buat lagi. Kita dapat berikan kesinambungannya, sediakan kesinambungannya sampai ke sidang kemuncak ke-47. Dan yang mana-mana yang lebih mencabar kali ini harap dipermudahkan pada sidang kemuncak yang berikutnya. Terima kasih kita ucapkan Tuan Raja kerana bersama-sama kami. Raja Saiful Rizwan Raja Kamarudin merupakan Ketua Sekretariat Induk Logistik ASEAN. Dan sebelum tu nak tanyalah agak-agak stand down berapa? Stand down pukul berapa dan bila? Sekarang ni pun kita dah stand down secara perlahan, secara lembut. By tomorrow kita akan shut down lah. Okey, baik. Terima kasih dan syabas sekali lagi atas segala yang kalian lakukan. Kami amat menghargai, memudahkan urusan pihak media juga. Betul. Okey, kita akan berhenti seketika, kembali semula selepas ini menerusi siaran khas sidang kemuncak ASEAN ke-46 malam terakhir, edisi terakhir. Apa lagi sebenarnya? Masih lagi dalam siaran khas sidang kemuncak ASEAN ke-46. Saya Wan Syarina dan rakan saya Ali Iskandar sudah tidak lagi bersama-sama di sini, tapi bergantian sebenarnya kerana kita ada seorang tetamu. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Mahir Dr. Shah Suzan Zakaria, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM. Doktor, terima kasih kerana bersama-sama kami pada malam terakhir ini. Sama-sama. Sekali lagi. Okey. Saya kira ini malam yang penting juga, Doktor. Rakan kita Ali akan bersama-sama dengan Dr. Azwan di lokasi yang dirahsiakan setakat ini, tapi akan bercakap tentang apa yang boleh kita rangkumkan selepas 2 hari sidang kemuncak ASEAN. Dan sebenarnya selepas 6 hari media berkampung di sini, membuat liputan dari mesyuarat-mesyuarat awal sidang lagi sampailah ke hujung. Jadi tentu saja antara yang kita berikan perhatian ialah deklarasi Kuala Lumpur, selain daripada ASEAN, sidang ASEAN GCC dan ASEAN GCC China. Jadi kalau mungkin boleh kita sentuh terlebih dahulu berkenaan dengan deklarasi Kuala Lumpur ini yang menyentuh ataupun yang mengangkat orang kata ASEAN 2045 dan masa depan bersama, dan kita nak melihat kepada tempoh yang diberikan itu, adakah tempoh yang signifikan dan apa yang sebenarnya secara realistiknya boleh kita capai dalam masa 20 tahun lagi. Doktor. Alright. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berada di kemuncak, dan malam ini malam terakhir ataupun slot yang terakhir bersama media, tapi saya nampak media tetap bersemangat jitu untuk meneruskan kebersamaan dan juga kejayaan ASEAN pada masa hadapan. Berbalik pada soalan tadi berkaitan dengan ACV ataupun misi ASEAN Community Vision 2045, jelas kita telah melihat kepada 4 teras utama yang diangkat dalam persidangan kali ini, iaitu pertamanya komuniti ASEAN yang berpaksikan kepada rakyat dan juga inklusif. Yang keduanya dari sudut resilient, ketahanan ASEAN itu dari sudut menghadapi cabaran global yang pelbagai. Yang ketiganya dari sudut ekonomi digital
digital dan juga hijau yang mampan, dan juga yang terakhir dari sudut ASEAN sebagai pemain global yang mampu bertindak secara proaktif dan juga berkecuali dalam konfrontasi dunia ataupun isu-isu berkaitan dengan polemik dan geopolitik dunia, khususnya pada hari ini kita bercakap tentang polemik yang berlaku di antara Amerika Syarikat dan China. Jadi apabila kita melihat kepada fokus penting ACV 2045 ini, kita merasakan usia 78 tahun ASEAN pada ketika itu sudah cukup matang untuk dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi dan juga kemampanan dari sudut geopolitik dan sebagainya. Contohnya pada teras yang diberikan tumpuan dalam ACV 2045 ini yang berpaksikan kepada rakyat dan juga inklusif, kita melihat bagaimana ASEAN cuba mengangkat kepentingan rakyat dan juga manfaat kepada rakyat itu yang mesti dirasai. Hatta pembangunan itu berlaku dengan pesat dan sebagainya, ekonomi berlaku semakin baik, tetapi rakyat turut merasai apa yang berlaku dalam konteks pembangunan dan juga kemajuan infrastruktur negara-negara ASEAN. So itu antara perkara fokus penting yang dilihat ingin dicapai dalam tahun 2045, yang pada ketika itu sudah cukup menggambarkan satu tahap kejayaan untuk 10 negara ASEAN dan mungkin pada ketika itu 11 negara ASEAN, siapa tahu, kerana tindakan ataupun ura-ura untuk menempatkan Timor Leste di dalam kalangan negara anggota ASEAN juga semakin kuat dari sudut menyertai keanggotaan ASEAN. Okey, ia disebut sebagai kesinambungan kepada ataupun diasaskan daripada perjanjian-perjanjian penting serantau sebelum ini. Dan kalau mungkin kita boleh mencari titik kesinambungan antaranya, kerana saya kira sebelum era COVID-19, resilience itu kita tidak begitu berikan tekanan seperti mana ia begitu penting sekarang. Tapi selepas pasca pandemik, kita memasukkan satu lagi perkara yang kita semua perlu utamakan supaya kita berdaya tahan selepas ini. Betul. Pandemik COVID itu merupakan satu pengalaman lah untuk ASEAN sendiri menghadapi bagaimana polemik dunia itu berlaku dan memberi kesan ekonomi khususnya kepada ASEAN. Sebenarnya apabila kita melihat keupayaan ASEAN ini, sebenarnya kita telah lama mampu untuk mengukur keupayaan ASEAN, sebab kejayaan kita menetapkan ACV 2045 ini juga berasas ataupun berperanan ataupun berpunca daripada gagasan-gagasan yang lepas. Contohnya piagam ASEAN itu sendiri yang telah mula ditandatangani ataupun dipersetujui pada tahun sekitar tahun piagam ASEAN sekitar tahun 2008 kalau tak silap saya, 15 Disember 2008 yang ditandatangani oleh semua negara-negara ASEAN, yang telah menjadikan kita sebagai satu perikatan ataupun penubuhan ASEAN itu secara sah. Begitu juga dengan kita berdiri di atas undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang yang berkait dengan piagam bangsa-bangsa bersatu. So inilah antara peranan kita apabila kita menunjukkan kesatuan kita yang diikat oleh undang-undang, dan pada masa yang sama kesepakatan dalam kalangan negara-negara ASEAN itu sangat kuat dari sudut kemampanannya, ketahanan ekonominya, dan saling kita melengkapi antara satu sama lain dari sudut urusan mitra dagang, dari sudut pembangunan infrastruktur. Akhirnya kita mampu mendepani cabaran-cabaran yang ada, khususnya sebagaimana yang disebutkan tadi dalam menghadapi kesan pandemik COVID, kesan langsung ke atas ekonomi. Okey, kita mahu cakap lebih lanjut lagi kerana kita nak juga menyentuh ataupun mungkin mendengar Dr. mengulas berkenaan dengan ASEAN JCC, ASEAN JCC China dan apa yang boleh kita capai lebih jauh lagi. Tapi saya difahamkan kita mungkin boleh bersama-sama dengan Ali Iskandar terlebih dahulu sekarang ni di lokasi rahsia beliau bersama-sama dengan Dr. Muazzwan Abdul Rahman. Teruskan Ali. Okey, terima kasih Wan Syarina di studio. Saya bergegas ke bawah ini. Tadi kita kongsikan tentang bagaimana pihak Sekretariat Induk mula stand down secara berperingkat-peringkat. Sedang berlaku pun sekarang ni. Tak kala kita berada di sini, kalau dengar hiruk pikuk hingga bingar ini, petugas-petugas yang terbabit dalam menyediakan ruang dan lokasi untuk pameran, untuk bilik mesyuarat dan sebagainya sudah mula mengeluarkan dan membuka bahagian-bahagian yang perlu dibuka ataupun meruntuhkan struktur-struktur untuk dibawa keluar untuk memastikan convention center ini kembali ke asal.
Tapi sementara perkara ini dilakukan, kita masih lagi nak mendapatkan sedikit rumusan lah daripada ahli panel kita, penganalisis kita untuk mungkin sesuatu yang boleh dibawa pasca sidang kemuncak ASEAN ke-46 ini. Saya kembali bersama dengan Dr. Muhammad Azwan Abdul Rahman, Fellow Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Doktor, terima kasih yang sudi bersama kami kembali. Terima kasih. Ke dah berkampung hari ini di sini? Saya dah berkampung daripada semalam, kemudian malam ni baliklah. Bertukar-tukar media lah ya? Yes, betul. Okey. Kita cerita banyak dah semalam dan kemarin dan sebagainya. Apa yang dapat diperkatakan di penghujung sidang kemuncak ni? Terima kasih Saudara Ali di atas undangan untuk malam penutup lah. Kita kata malam penutup. Finale kita lah. Finale kita lah hari itu malam ni. Apa yang kita nampak yang sidang kemuncak di antara ASEAN GCC dan juga ASEAN GCC plus China. Ini saya nampak ada satu kejayaan yang boleh kita banggakan sebagai pengurusi ASEAN khususnya Malaysia dalam menganjurkan, ini julung kalinya perisytiharaan adanya memperkukuhkan ataupun mempertegaskan semula dari sudut sistem multilateral itu sendiri, di mana kita tahu ketidaktentuan ekonomi dan juga global dan geopolitik pada hari ini membawa kita kepada satu visi ataupun idea yang saya rasa cukup bitara, yang mampu untuk menongkah untuk masa hadapan. Cumanya kalau dalam konteks yang lebih kritikal, kita perlu melihat ia juga sebagai satu cabaran besar kepada ASEAN itu sendiri, khususnya dengan adanya ASEAN Community Vision 2045 itu. Sebenarnya kita dapat lihat adanya 4 perkara yang telah diketengahkan, antaranya tentang politik dan keselamatan, kemudiannya dari segi ekonomi, sosial budaya, dan yang terbarunya kita nampak ada ketersambungan, connectivity. Saya tak pastilah sama ada ketersambungan ke, kesaling hubungan ke, kesambungan ke, tapi pokoknya kita nak adanya sambung dari segi apa yang kita dah bawa sidang kemuncak ASEAN ni, supaya ia berkelanjutan, adanya nilai-nilai yang boleh dibawa khususnya kepada negara-negara yang bersidang, dan bukannya yang paling penting sekali, kita perlu letakkan satu impian yang besar, bukan hanya di meja rundingan saja, tapi ia dibentuk dalam bentuk tindakan dan juga yang lebih mampan lah. Okey, saya nak tanya telahan Dr. Azwan tentang perkara ini. Kita boleh beri pujian respon yang betul baik daripada delegasi tentang penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-46 ini. Keupayaan untuk menggembelingkan blok besar ni, China dan juga GCC ni, adalah satu yang boleh dianggap luar biasa, dan berupaya untuk menemukan dengan penuh harmoni sesuatu yang boleh kita banggakan. Cuma soalannya ialah selepas ini apa? Terutamanya dalam tempoh kita menjadi pengerusi ASEAN ini. Apa langkah selepas ini? Langkah selepas ini yang boleh kita bertindak dengan secara lebih proaktif ialah selain daripada kita meneruskan rundingan-rundingan yang boleh mendatangkan manfaat dari segi pelaburan ekonomi, tapi juga kita fokus juga kepada pulangan pelaburan dalam bentuk pembangunan sosial, iaitu kita masih lagi ada ketimpangan di situ. Dan saya nampak dari segi apakah dalam bentuk pulangan pembangunan sosial itu sendiri, iaitu dari segi pertukaran tenaga kerja. Sebab GCC kita tahu reserve minyaknya 40%, mungkin lebih 40%. Dan China mempunyai kekuatan dari segi inisiatif jalur dan laluan sutera, dan lebih daripada 147 mendandatangani kerjasama agenda projek mega ini, dan lebih daripada 40 perjanjian strategik yang telah ditandatangani di antara China dan juga GCC. Jadi ini satu kelebihan buat ASEAN untuk meneruskan ideologinya berkenaan dengan pemusatan itu sendiri. Tapi sekiranya kita tidak ada kekuatan yang utuh, dan kita masih lagi bergelut dengan national interest, kecabaran yang saya ulas sebelum ini dengan Saudara Eli, ada masih lagi bergelut dengan cabaran kepentingan nasional itu, makanya ketimpangan itu perlu ditopang dengan sesuatu yang boleh dibawa ke meja rundingan dan diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Bagaimana topang itu dapat dilakukan dengan kerjasama lain dan bukan hanya Malaysia sebagai pengerusi saja? Okey, sekarang ni kita dapat lihat ada beberapa negara dalam ASEAN itu mempunyai kekuatan dari segi ekonomi, dan secara relatifnya kita dapat lihat Singapura, Filipina, kemudiannya ada beberapa lagi negara seperti Vietnam. Saya rasa itu mampu kita rajutkan secara bersama
dan kita gembelingkan tenaga pakar yang ada dan menggunakan kekuatan kesepakatan kita, iaitu kita tahu ASEAN ini adalah satu pertubuhan yang mementingkan kepada soal kesepakatan. Jangan kita cicirkan soal itu walaupun kita berbeza dari segi topi, ideologi, politik dan juga apa saja pendekatan ekonomi kita. Itu antara perkara yang penting untuk kita dasari. Dan yang satu yang paling penting apabila melibatkan GCC dengan juga China ni, jangan kita lupakan juga tentang blok lain juga, iaitu tentang AS Amerika Syarikat sentiasa memerhati di sebalik sempadan itu. Dan itu kita kena perkukuhkan supaya kita ASEAN juga tidak berpihak kepada mana-mana. Kekalkan dengan prinsip zone of peace, freedom and neutrality dan mengangkat martabat harakat rakyat anggota ASEAN terbawah ini dan masyarakat terbawah ini untuk kita bergerak seiring. Ya. Doktor sebut tentang blok Amerika Syarikat, blok barat secara amnya, itu satu lagi cabaran lah. Dan dengan apa yang sedang direncanakan ini dan Malaysia tinggal beberapa bulan saja lagi sampai pengurusi ini, adakah doktor merasakan ini satu yang sedikit ambitious untuk dilunaskan dalam tempoh sedemikian ataupun bagaimana? Sekali lagi soalan ini kritikal. Ini malah berutuk. Ada alat saja semua ya. Okey. China bukanlah naga yang membakar dunia. Okey. China bukanlah naga yang membakar dunia. Tetapi kalau kita tidak bertindak dengan ilmu, hikmah dan tidak bertindak secara tergopoh gapah, maka kita akan mendapat hasil yang melimpah ruah. Jadinya gunakan kekuatan untuk berunding. Itulah kekuatan ASEAN itu sendiri, iaitu kita tidak ada kuasa besar dalam ASEAN ini. Kita tidak ada kuasa besar, tetapi kita mempunyai idea yang besar. Memang macam Saudara Eli sebutkan tadi, sedikit ambitious. Tahu dengan pelan dokumen ASEAN Vision AVC 2045 tu, kita nampak adanya kesungguhan dan komited daripada Sekretariat ASEAN dan juga dan menteri-menteri dalam ASEAN untuk merangka dan melakar masa depan. Tapi juga kita juga harus berpijak di bumi yang nyata. Dan sekiranya ada pergelutan dan persengketaan, carilah jalan damai, itulah ASEAN. Pergelutan dan persengketaan itu sesuatu yang lumrah lah adik-adik. Tapi bergerak kepantasan atau momentum tu yang menjadi cabaran juga. Apa pendapat doktor? Kepantasan itu satu, tapi kalau kita tergelincir dari landas itu lagi parah. Maksudnya di sini adalah tergelincir dari landas itu apabila kita nak bergerak pantas. Contohnya China saya gunakanlah China sebab kita dah ada ASEAN GCC China, kita rumuskan yang tadi itu. Nilai-nilai yang dibawa dalam konteks ketamadunan ataupun kemajuan China pada hari ini lebih ke depan daripada nilai-nilai Confucius. Dan itu sedikit tergelincir dari landas apabila adanya domination. Confucius tak mengajar begitu. Hormat, saling hormat. Jadinya ASEAN kalau mampu untuk bergerak pantas tapi tergelincir dari landas, apa gunanya? Jadi lebih baik bergerak dengan tenang. Bergerak dengan secara beransur-ansur, incremental approach. Itu yang paling penting, tapi kita nampak hasilnya. Itu yang paling utamalah bagi saya lah. Kita berapa minit? 3 minit. 3 minit. Hari itu saya tinggalkan dengan soalan tentang Timur Leste. Sikitlah alang bersama dengan Dr. Azman Kamal ini. Situasi Timur Leste. Kita dapat konsensus yang rata-rata anggota ASEAN bersetuju untuk membawa masuk ahli baru. Tapi masih lagi belum ada kata putus di sidang ke-46 ini. Apa telahan doktor? Kita dapat lihat bahawa dijangka ada optimis kat situ bahawa dalam bulan Oktober Timor Leste akan mendapat diterima sebagai negara anggota yang penuh. Cumanya biasalah akan ada hiruk pikuknya, ada tetek bengeknya di situ. Jadinya perlunya ada pengerusi ASEAN iaitu Malaysia sendiri untuk mendamaikan sekiranya ada berlakunya pertelingkahan ataupun sekitar. Sebab tu saya kata kita terima pelaburan macam-macam. Kita dapat sebagai kita menjadi perhatian dunia pada hari ini. Tapi itu yang saya katakan di awal tadi Saudara Eli, jangan kerana gula kita luah sengketa, kan? Dan kalau jika berlakunya sengketa, kita carilah damai. Itulah ASEAN. Kenapa? Kerana kita bukannya kuasa besar, tapi kita memimpin dengan kebesaran jiwa kita. Itu yang penting. Sejauh mana kebesaran jiwa itu berupaya untuk meyakinkan ahli-ahli lain untuk menetapkan yang ke sidang ke-47 ni kita akan ada 11 anggota? Itu satu lagi itu satu lagi jangkaan yang saya rasa cukup kalau betul lah berlaku, itu sesuatu yang luar biasa lah. Dan ini sebenarnya akan memberikan satu pengiktirafan kepada Malaysia sebagai pengurusi ASEAN kerana berjaya dalam tempoh menjadi pengurusi ASEAN membawa masuk ASEAN itu Timor Leste itu sebagai negara anggota. Betul.
berbaku apa? Saya nak dapatkan juga daripada Dr. Azwan. Okey. Dalam tempoh beberapa bulan ini sebelum sidang ke-47 ni, mungkin ada kegusaran pihak tertentu yang terus menghambat keahlian Timor Leste itu. Jadi bagaimana Malaysia menguruskan perkara ini? Di sinilah pentingnya sebab kita bermain dengan blok lain juga. Betul, ni nak tengok sejauh mana kita berupaya untuk menguruskan keluarga kita sendiri. Betul. Okey, sebab tu kalau kita melihat keadaan yang mana kita faham seperti kita bincang, ada juga beberapa negara anggota tak bersetuju dengan kemasukan Timor Leste dalam negara anggota. Dan sebab itu Malaysia, bukanlah saya nak kata, saya nak puji negara saya, tapi memang saya pujilah sebab kita mempunyai kekuatan kewibawaan pemimpin dalam menggalas tanggungjawab untuk memastikan Timor Leste menjadi salah seorang pemerhati yang sekarang ini mula menjadi perhatian juga bahawa Timor Leste perlu adanya dalam negara anggota sebagai anggota penuh ASEAN. Tapi kepentingan pertamanya Sekretariat ASEAN itu sendiri perlu ada kekuatan dan perlu mengikut landas yang, jangan saya kata tadi, jangan tergelincir dari landas. Kalau Timor Leste itu kriteria minimum itu kalau boleh dicapai, bagi je lah, apa yang nak tunggu-tunggu lagi. Ya kan itu, ya, kalau semua dah kriteria dah cukup, kenapa nak dilengah-lengahkan lagi? Baik, okey. Saya beri doktor kesempatan untuk tendang sikit. Okey. Satu perkataan ni penghujung yang boleh anda rangkumkan atau rumuskan tentang sidang kemuncak ASEAN ke-46. Satu perkataan je. Satu perkataan saja. Satu perkataan je. Gemilang. Terima kasih banyak Doktor. Dr. Muhammad Azwan Abdul Rahman, Fellow Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita kembali bersama dengan Wan Sharina di studio. Silakan. Terima kasih Ellie dan Dr. Azwan. Menarik juga apa yang dibincangkan Dr. Shah dengan penggunaan perkataan-perkataan yang menakutkan, juga ada tergelincir, ada parah tadi, ada menghambat tadi semuanya. Sebab mungkin persekitaran mereka pun agak dramatis sikit kat bawah tu tadi. Okey, kita sambung cerita kita juga. Kita dah sentuh tentang deklarasi Kuala Lumpur dan kita nak sentuh tentang ASEAN GCC dan ASEAN GCC China. Tapi sebelum tu, alang-alang Ellie tadi yang terakhir bercakap tentang Timor Leste. Saya kira mungkin kita boleh beri perhatian juga kepada apa yang turut menjadi perhatian dalam sidang kemuncak kali ini, iaitu situasi di Myanmar. Dan Perdana Menteri semasa ucapan pembukaan pada plenary sidang kemuncak ASEAN pun menyebut bahawa langkah yang kita ambil mungkin kecil, jambatan yang kita bina mungkin rapuh, tapi lebih baik daripada kita membiarkan saja jurang tu semakin meluas. Kalau mungkin doktor boleh berikan kita sedikit perspektif usaha-usaha negara-negara ASEAN, kerana kita lihat Perdana Menteri sebelum ni ke Bangkok bertemu, bercakap tentang Myanmar, dan selepas ini dikatakan juga akan ada lagi usaha oleh Perdana Menteri Kemboja contohnya juga berkenaan dengan isu Myanmar. Okey, baik. Sebenarnya isu Myanmar bukan satu isu geopolitik lah yang harus kita tangani dengan strategik, dengan cara yang berkesan. Tidak secara aggression ataupun sifatnya non-aggression yang keterdesakan, melawan dan sebagainya, tidak. Okey, sebagaimana yang Dr. Azwan sebut tadi, saya sambut kata-kata Dr. Azwan bahawa ASEAN ini merupakan satu suara yang sangat terbuka, yang damai sifat dia dan juga sangat diplomatik dalam apa jua penyelesaian. Jadi dengan isu Myanmar yang berlaku, dengan suara yang dibawa oleh Malaysia untuk mengurangkan jurang ketegangan yang berlaku, dan pada masa yang sama turut mengambil kira kehadiran Timor Leste untuk menjadi rakan baru dalam anggota ASEAN, ini merupakan satu pendekatan yang sangat baik. Kita lihat bahawa selama ini pun, sebagaimana dalam piagam sendiri pun sebut, kita adalah satu badan ataupun satu institusi ataupun organisasi antarabangsa yang bukan bersifat aggression, non-aggression, dan kita tidak mengambil sikap untuk mencampur tangan dalam banyak perkara, khususnya dalam hal-hal antarabangsa yang bersifat non-interference. Jadi perkara-perkara ni apabila kita bawa ke meja perdamaian dengan konsensus dan consultation secara perundingan, maka isu-isu ni saya percaya akan boleh dikurangkan, malah boleh diselesaikan. Dengan kehadiran GCC juga, dengan kuasa-kuasa yang ada, dengan China juga pada masa yang sama turut memberi tempuan kepada negara ASEAN, perkara-perkara ini boleh berlaku secara aman dan saksama. Itulah ASEAN sebagaimana yang Dr. Azwan sebutkan tadi. Kita nak pergi dalam masa 20 tahun lagi nak mencapai apa yang kita hasratkan ini. Adakah ASEAN dengan kestabilannya boleh menarik bersama-sama mungkin anggota-anggota yang ada kecederaan mereka sendiri, ataupun adakah ASEAN itu sendiri boleh tertarik ke belakang dan menjadi lebih perlahan dalam pergerakannya disebabkan isu-isu ini? Pada saya tidak.
Kerana apa? Kerana kita telah membuktikan pencapaian kita sahabat tahun dari sudut kedengkel pencapaian dan sebagainya semakin baik dan semakin berkembang. Apalagi dengan hubungan strategik yang ASEAN sendiri bangunkan, contohnya dengan kehadiran China di dalam summit pada kali ini, kehadiran negara-negara teluk yang turut bersama-sama dengan kita pada hari ini membuktikan bahawa perancangan strategik yang ada dalam kalangan kita dan juga rakan-rakan antarabangsa yang lain adalah satu momentum yang sangat terkehadapan untuk mencapai visi yang kita letakkan 2045, 20 tahun akan datang. Jadi kita tahu negara-negara teluk contohnya adalah negara-negara yang kaya dengan minyak, dengan gas dan sebagainya, dan hari ini mereka bercakap tentang nak melihat kepada era pasca minyak, iaitu pasca yang melihat kepada diversifikasi dari sudut pelaburan dan juga kemampanan ekonomi. Contoh mereka nak melihat dalam teknologi hijau. Mereka juga cuba untuk penetrate dalam AI ataupun fintech pada hari ini. Yang mana negara ASEAN juga masih lagi ketinggalan ataupun masih lagi dalam proses untuk menterjemah kemampuan ASEAN dalam AI, dalam cloud computing dan sebagainya. Kehadiran mereka ini sebenarnya sedikit sebanyak telah mampu untuk melonjakkan keupayaan ASEAN. Kerana kita tahu Kuala Lumpur adalah jambatan yang terbaik di antara negara GCC dengan negara-negara ASEAN yang lain. Kita dihormati dari sudut industri halalnya, kita dihormati dari sudut Islamic finance, kewangan Islamnya, pelaburan sukuk yang sangat tinggi. Inilah jambatan yang terbaik untuk menghubungkan di antara dua negara. Sama juga dengan China. China dengan inisiatif BRI yang memberikan laluan perdagangan di antara negara-negara Eropah, Asia Barat dan sebagainya. Inilah antara strategi untuk memantapkan hubungan dengan China. Kita dah ada ECRL yang tidak lama lagi insya-Allah kita akan bakal menggunakan ECRL ini. Begitu juga di negara Singapura yang menjadi pengkalan kepada pusat keuangan untuk negara China untuk meluaskan dia punya mitra dagang di antara negara-negara ASEAN. Inilah antara perkara yang kita katakan kesan positif apabila kehadiran China dan kehadiran kuasa daripada negara-negara teluk pada masa yang sama duduk semeja dengan ASEAN. 3 blok ekonomi yang sangat besar ini sudah pasti akan merancakkan lagi pembangunan kita, dan saya percaya pendekatan ini sangat positif untuk kita jayakan 2045 nanti. Okey. Kalau kita sendiri melihat gabungan ini, gabungan yang luar biasa, yang hebat. Bagaimana pula pandangan dunia terhadapnya? Adakah ia mungkin boleh dilihat sebagai third force yang neutral ke, yang tidak neutral ke? Bagaimana? Memangnya kalau kita melihat kepada pandangan dunia, definitely, ataupun kita lihat Amerika Syarikat, blok EU yang ada 21 negara besar di dalam EU tersebut akan memandang pakatan ini ataupun persidangan ini sebagai satu pakatan yang mungkin memberi cabaran kepada mereka. Apalagi dengan isu perang tarif dan sebagainya yang sekarang ditangguhkan untuk tempoh sehingga Ogos. Tetapi kita percaya bahawa sebenarnya pendekatan ASEAN ini adalah bukan pendekatan yang melawan. Kita adalah pendekatan yang ingin memastikan bahawa ASEAN itu maju bersama. Kita tidak mahu Malaysia ke depan, Vietnam ke depan dan sebagainya, tetapi dalam isu-isu kesepakatan kita harus bergerak bersama. Cabaran yang kita sebutkan tadi sudah pasti blok ekonomi negara lain akan melihat. Tidak menjadi masalah kerana di sana ada nilai positif yang kita boleh lihat, kerana cabaran-cabaran itu kita boleh turn dalam konteks menjadikan dia sebagai peluang yang akhirnya kita memberikan tindak balas yang baik kepada semua blok ekonomi dunia. Okey. ASEAN GCC China Summit yang pertama kali diadakan kali ini. Jadi kali pertama juga ia dibentuk, dirupakan sedemikian supaya ia dapat orang kata menjadi satu bekas yang cantik lah untuk semua, padan untuk semua. Tapi kita melihat kuasa, bukan sekadar kuasa tapi pengaruh China, profiling China itu sendiri. Adakah ia boleh dilihat sebagai kuasa penyeimbang ataupun mungkin ia akan menjadi dominan dalam perikatan ini? Saya tidak melihat bahawa dengan kehadiran China dan GCC ini menjadi satu dominan kepada mana-mana pihak. Kerana apa? Kerana kita lihat hubungan di antara GCC dan China itu telah berlaku lama, semenjak tahun 1981 lagi sehingga sekarang sudah 44 tahun. Dan hatta pada tahun 2022 pada persidangan kemuncak GCC China, Presiden China turut menyebut dengan kehadiran GCC ini bahawa perancangan strategik harus berlaku di antara GCC dan negara China. Begitu juga hubungan kita dengan negara Arab dan juga hubungan kita dengan negara China. Jadi kehadiran ketiga-tiga blok ekonomi yang besar ini sebenarnya adalah saling melengkapi. Dia bukan menjadi mangsa kepada satu pihak ataupun memberi bebanan dan pengaruh yang kurang baik pada satu pihak, tidak. Kerana kuasa besar ini
akan melihat ASEAN itu sebagai satu platform yang baru yang mungkin boleh beralih arah kepada ASEAN dan juga kepada GCC yang mempunyai banyak kekayaan selain daripada kekayaan minyak, gas dan sebagainya. China juga mungkin boleh mengurangkan pengaruh pada Amerika Syarikat yang hari ini kita tahu berlaku konfrontasi ekonomi di antara mereka. Maka ASEAN lah antara alternatif yang terbaik dan GCC juga merupakan satu alternatif terbaik. Okey. Itu sangat menarik. Maknanya kita sendiri sudah bersahabat sekian lama. Ya, kita mutual pun, tapi pada kali ini sahaja ia datang dalam satu terjemahan yang lebih konkret dan utuh dalam bentuk persidangan kita ini. Okey, doktor, kita akan sekali lagi bersama dengan Ellie dan juga Dr. Azwan. Walaupun mereka dah salam-salam tadi, sebenarnya gimmick saja sebenarnya. Kita sekali lagi bersama Ellie dan Dr. Azwan. Okey, terima kasih Wan Syariah. Kembali berlintas langsung di ruang lega tingkat ground floor. Ya. Tempat yang dah menyaksikan mula petugas-petugas mengusungkan bilik-bilik pameran, bilik-bilik mesyuarat dan sebagainya untuk mengembalikan tempat ini di keadaan yang asal, dan tinggal lagi LED screen ya yang sebelum ditutup. Kita teruskan dengan lintas langsung. Saya nak minta maaf kepada doktor. Terus bersama kami boleh ya? Boleh. Doktor dah WhatsApp dengan isterinya nak pergi makan malam. Tapi kena tahan lagi sebab kita lagi satu slot sebenarnya. Boleh. Okey, Dr. Muhammad Azwan Abdul Rahman, Fellow Penyelidik Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM. Doktor, kita sebenarnya dah habis cerita dah. Tapi sebenarnya cerita ASEAN ni takkan habis sebab ada beberapa isu-isu yang mungkin tak diketengahkan dengan signifikan. Iaitu Code of Conduct South China Sea ni. Okey. Sejauh mana pandangan doktor perkara ini harus diangkat juga? Okey, seperti yang kita nampak saudari sepanjang sidang kemuncak ASEAN yang ke-46 ni, kita boleh dapat lihat tentang COC ni kurang sikit bergema. Kan dia kurang sikit bergema jadi kita gemakanlah di sini. Boleh. So jadinya COC yang kita tahu adalah asalnya adalah itu sendiri Declaration of Conduct of Code kan. So dan itu bermula pada tahun 2002 dan kemudiannya ada sedikit turun naiknya dan kemudiannya adanya satu insiden yang kita tahu di mana China mula membuat satu tindakan yang sedikit kita nampak kurang kita rasa senang hatilah. Dan ketika itulah antara yang terlibat ada beberapa buah negara anggota ASEAN. Antaranya adalah Filipina, Malaysia, kemudiannya Brunei dan juga Vietnam. Tetapi antara yang paling parah pertembungan itu antaranya China dan juga Filipina. Sehingga dibawa kepada Tribunal Hak untuk dibawa dan kemudiannya dibincangkan secara mendalam, adanya diplomatic notes yang berjela-jela dihantar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadinya apabila adanya kesan begitu, kita lihat pemimpin bersilih ganti dalam ASEAN dan adanya satu kita nampak satu terma rujukan, term of reference untuk mengangkat DOC itu kepada melaksanakan betul-betul Code of Conduct itu sendiri ataupun Code tata laku di Laut Cina Selatan. Dan apabila kita nampak adanya satu iltizam politik yang dipamerkan oleh China, khususnya daripada Menteri Luarnya Wang Yi, untuk memastikan COC-nya dipercepatkan dan dibaca bacaan yang ketiganya pada April yang lepas dan selesai. Tetapi ada insiden-insiden selepas bacaan lengkap itu berlaku. Tapi apa yang lebih penting sekali adalah kita nak melihat bagaimana COC itu mampu bergerak sederap dengan apa yang kita dah bawa sekarang ni dalam AVC ni, ASEAN Vision Community 2045 ini. Jadinya itu sebenarnya antara cabaran besar juga buat China, ASEAN, khususnya dengan adanya sidang perisytiharan sidang ASEAN GCC China ini. Kita perlu lihat bagaimana ia boleh memberi satu kekuatan kepada negara anggota untuk berhadapan dengan apa yang dikatakan apa yang berlaku di Laut Cina Selatan itu sendirilah. Adakah mungkin kerana kita sedang mengutamakan perkara-perkara yang lebih penting buat masa ini, jadi bukanlah kata kita kesampingkan, tetapi kita kata tak apa yang ni kita bincang nanti ke sebab masih lagi ada tempoh atau bagaimana? Isu Laut Cina Selatan ni kita tak boleh mengambil kira macam begitu. Sebab ini adalah satu isu yang berpanjangan. Ini adalah
prolong isu saudara Ali. Mana isu ni kita tidak boleh melihat ia sebagai satu yang boleh ditangguh-tangguh. Yang boleh ditangguh-tangguh. Ataupun mungkin selepas ini kepengurusian akan diambil alih oleh Filipina, negara yang betul-betul terkesan. Barangkali dari segi iltizam tu lebih kepada mereka. Saya mengharapkan supaya ia boleh berlaku seperti itulah. Kerana kita tahu yang antara terkesan berat adalah Filipina dan juga China. Jadinya apabila Filipina kemudian tahun depan lah, tahun 2026 akan menjadi pengerusi ASEAN, saya mengharapkan ada sesuatu perubahan yang berlaku. Kerana di situlah China dan juga pemimpin Filipina bertemu di Filipina untuk membincangkan soal Code of Conduct ini dengan lebih serius dan lebih committed lagi lah. Dan apa yang lebih penting lagi, ia perlu dibawa secara damai dan kemudiannya ia perlu ditafsir dengan betul-betul dan berpandukan kepada UNCLOS 1982. Itu sangat penting. Kerana China dia membawa sejarah dia dalam konteks 9-dash line itu sendiri ataupun sekarang peta katanya 10-dash line. Tapi kekuatan anggota ASEAN ini kita bergantung kepada UNCLOS 1982. Jadinya harmonikanlah tahun depan Filipina sebagai pengerusi. Cuma ialah kita walaupun ia tidak berbunyi sekuat pengendalian situasi di Myanmar, Timur Leste dan sebagainya, masih lagi dalam perhatian. Dan barangkali cara mengimbangi apa yang perlu diperhatikan atau diperhalus itu yang menampakkan keupayaan Malaysia sebagai pengerusi untuk mengharmonikan situasi. Walaupun memang ada keperluan untuk menguruskan situasi ini sekarang ini. Cumalah perlu menjadi moderator yang harmoni. Moderator yang harmoni dan mampu untuk mengisi lompang-lompang yang masih lagi ada ruang yang boleh ada rekahan di situ lah. Itu yang saya nampak kita perlu ada satu gema suara yang boleh mengangkat hal inilah dengan lebih tuntas. Baik. Apa yang berlaku pada hari ini, kerjasama blok 3 blok ASEAN, GCC dan juga China ni diraikan pada majlis makan malam tadi. Dalam tempoh ni kemungkinan ada perjumpaan dengan Amerika Syarikat pula, ASEAN dan Amerika Syarikat. Bagaimana telahan doktor? Setakat ini kita masih lagi belum mendapat respon daripada US tentang apa sidang kemuncak ASEAN China GCC. Tapi mungkin esok mungkin adalah headline yang akan keluar daripada pihak sana. Tapi saya mengharapkanlah US sekiranya lah melihat ini satu perkembangan yang baik, makanya kita boleh berpihak kepada kita boleh mengambil sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada ASEAN dan juga GCC dan juga China bersama dengan US. Saya tahu ini nampak sepertinya impian, tetapi kalau kita betul-betul boleh buat, apa yang mustahil kita boleh lakukan. Betul, ini macam cliffhanger untuk kita jumpa lagi pada persidangan akan datang, insya-Allah. Doktor, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Bolehlah WhatsApp isteri. Abang dah boleh pergi makan bersama-sama. Dr. Muhammad Azwan Abdul Rahman, Fellow Penyidik Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia bersama dengan kita. Kembali bersama Wan Sharina dan banyak lagi perkongsian yang kita bawakan seketika nanti. Baik, terima kasih Ali dan juga Dr. Azwan yang baru saja bersalaman untuk kali kedua dan mengucapkan selamat tinggal untuk kali kedua. Baik, kita juga sebenarnya dah menghampiri penghujungnya. Doktor, kita ada sedikit masa lagi, mungkin kalau boleh kita rumuskan apa yang kita bincangkan dan rumuskan juga apa yang telah pun kita perhatikan dalam masa 2 hari sidang kemuncak ASEAN ke-46 ini dan sidang-sidang yang berkaitan. Setelah melihat segala-galanya, apa yang mungkin doktor rasakan kita boleh capai potensi ASEAN selepas ini? Setelah kita melihat gagasan ASEAN ini bermula lah, dan sehingga ke hari ini kita melihat perkembangan ekonomi lah, saya cakap dalam konteks ekonomi sangat memberangsangkan, khususnya dari sudut pencapaian ekonomi negara-negara yang ada. Pada tahun 2045, kita bercakap 20 tahun ke hadapan, kita menjangkakan peningkatan populasi ASEAN. Kalau sekarang populasi ASEAN sekitar 650 juta begitu. Kalau di negara Arab sekitar kurang daripada 100 juta. Kalau di China lebih kurang populasinya 1400 juta ataupun 1.4 bilion rakyat di negara China. Gabungan blok ekonomi yang sangat besar ini dengan kepadatan penduduk yang ada dan menyokong keupayaan ASEAN itu, sudah pasti ASEAN akan boleh mencapai satu kuasa ekonomi yang besar pada 20 tahun akan datang. Kalau mengikutkan unjuran ekonomi, kita boleh mencapai sehingga 12 trilion US dollar
KDNK negara-negara ASEAN pada ketika itu. Dan dijangka dengan kehadiran penduduk yang berganda kepada 850 juta rakyat ASEAN. Jadi kejayaan ini, keupayaan ini dilihat sebagai keupayaan yang sangat besar, dan pada masa tersebut mungkin blok ASEAN ini boleh menjadi dominan dan boleh menjadi kuasa yang boleh mencabar blok-blok ekonomi yang lain. So potensi yang kita ada dengan keterangkuman GCC yang semakin baik, keakraban kita dengan GCC yang semakin baik dan China yang semakin baik, saya percaya dan saya amat yakin bahawa ASEAN itu akan memperoleh kejayaan pada masa hadapan. Okey, Perdana Menteri sendiri menyebut bahawa penganjuran sidang kemuncak kali ini dan sidang-sidang yang berkaitan sebagai satu pencapaian yang substantif dan mencapai objektif. Antara yang menarik ialah beliau menyebut banyak perkara yang mungkin sebelum ini tidak biasa untuk dibincangkan, kali ini dapat diselesaikan. Adakah doktor merasakan perkara yang sama? Ini keberanian dalam strategi yang sangat terbuka dan sangat konsensus. Apabila kita berjaya menemukan negara-negara teluk, pada masa yang sama China, dan pada masa yang sama negara-negara ASEAN duduk semeja berbincang dari sudut perspektif ekonomi dan potensi yang boleh dicapai, ini satu keberanian. Dan apabila PM menyebut tentang kita berjaya menyelesaikan beberapa perkara yang sebelum ini mungkin sukar untuk kita sebut ataupun sukar untuk dibawa ke meja untuk dibincang bersama, maka itulah keyakinan yang ada kepada negara Malaysia. ASEAN melihat Malaysia sebagai jambatan kepada kejayaan pada masa hadapan. Begitu juga GCC melihat keupayaan Malaysia sebagai satu jambatan untuk menyebar luas hubungan erat, tak kira dari sudut geopolitik dan sebagainya dengan negara-negara lain. Begitu juga negara China yang sebelum ini juga kita turut dikunjungi oleh Presiden China ke Malaysia bercakap tentang isu ekonomi dan apakah potensi-potensi yang boleh kita ceburi pada masa hadapan. Sebenarnya inilah keyakinan terhadap negara kita. Saya tidak memuji sebagaimana Dr. Azwan sebut tadi, dia tidak memuji Malaysia, tetapi tetap kita ingin menyatakan bahawa keupayaan Malaysia itu terselah dan telah pun terbukti oleh kepimpinan yang ada untuk menyatakan bahawa Malaysia sebenarnya sudah bersedia untuk menjadi sebuah negara maju yang boleh memimpin sebenarnya negara-negara ASEAN, rakan-rakan ASEAN yang lain. Okey, dalam masa yang tinggal mungkin 2 minit, apa yang mungkin doktor boleh gambarkan pada kita expectation untuk sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan juga tempoh pasca kepengerusian ASEAN untuk kita? Platform kita telah pun sediakan sangat baik pada persidangan pada ke-46 kali ini. Semua negara mampu untuk menyuarakan pendapat masing-masing dan pada masa yang sama keterangkuman itu telah pun dirasai. Semua negara bersetuju atas beberapa perkara yang akhirnya membentuk satu wawasan yang jauh, iaitu 20 tahun akan datang sebagai menggantikan visi ASEAN pada tahun 2025 ini. Jadi negara-negara yang ada sudah pasti bersepakat untuk melihat kejayaan ASEAN pada masa hadapan. Kemampuan kita untuk berdepan dengan cabaran global yang tidak menentu, kemampuan kita untuk memastikan rakyat kita menerima manfaat secara keseluruhan, kemampuan kita untuk menjadikan kita tahan dari sudut tekanan ekonomi dan geopolitik yang berlaku, dan juga konsensus dari sudut membuat keputusan. Ini sebenarnya kejayaan kita yang akhirnya kita boleh terjemahkan dalam persidangan akan datang, dan kita kena pastikan bahawa vision yang kita letakkan dalam AVC 2045 nanti adalah satu kejayaan yang terbukti, dan harus kita monitor pergerakan ini supaya ianya menjadi satu kenyataan dan realiti pada tahun 2045. Okey, implementasi itu lebih utama lagi, dan selain daripada mungkin pendekatan ataupun kesefahaman kita dari skop dasar, polisi, governance, tadbir urus dan sebagainya, antara yang lebih penting juga ialah diplomasi rakyat kepada rakyat, pendekatan yang kita memerlukan bukan sekadar penghayatan ASEAN ini kepada negara dan negara, tetapi juga kepada rakyatnya. Doktor rasa itu, adakah kita berada pada track yang betul sekarang ini? Sebab sebagaimana yang kita ikuti sidang sebentar tadi, kita nak memahamkan kepada rakyat kita sebenarnya apa itu ASEAN. Bukan sekadar faham, tetapi menghayati peranan ASEAN itu sendiri dari sudut urus tadbirnya, dari sudut governance, dari sudut keupayaan ASEAN untuk melangkah dengan lebih jauh dan sebagainya. Dan hari ini rakyat Malaysia, saya percaya kaya pengetahuan dari sudut hubungan antarabangsa dan sebagainya, kerana maklumat kita boleh dapat di hujung jari, kita boleh dapat dengan mudah dan sebagainya. Jadi akses kepada pengetahuan itu terbuka dengan luas. Dan akhirnya rakyat adalah yang memastikan bahawa dasar-dasar itu berjaya ataupun tidak. Kerajaan boleh merancang pelbagai dasar dan sebagainya, dan akhirnya rakyat yang akan sebenarnya menerima dan menjalankan
menjalankanlah apa sahaja polisi yang dibuat oleh kerajaan. Jadi sebagai rakyat Malaysia khususnya lah ataupun negara-negara ASEAN yang lain, kita menyambut baik semua dasar yang positif, yang baik, kerana kita percaya semua dasar-dasar ini adalah untuk kebaikan dan juga untuk kemaslahatan bersama. Tapi ada limitasi tak, Doktor, kepada prinsip kita untuk tidak campur tangan dan sebagainya, ataupun kita perlu sedikit dinamik berkaitan dengan itu? Kita tidak campur tangan dalam konteks memberi tekanan ataupun dalam konteks membuat keputusan ataupun memberi tekanan secara membuta tuli, tidak. Kita memberikan pendapat, kita kaya dengan pendapat, kita kaya dengan idea, dan pada masa yang sama kita suarakan idea. Terpulang kepada pihak-pihak tertentu untuk menilai dan membuat timbang tara apakah idea tersebut boleh direncanakan ataupun sebaliknya. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, bersama kami pada malam terakhir ni. Rasa macam malam raya kan, Dr. Okey, ya, kita akan bersama-sama Ellie dan sebentar lagi teruskan bersama kami untuk sedikit lagi masa, dalam 10 minit, 13 minit lagi bersama-sama kami dalam siaran khas ini. Tapi kepada Ellie terlebih dahulu. Okey, terima kasih Wan Syarina di mini studio. Saya sedang menantikan ketibaan anda kemari di tempat yang ikonik untuk sidang kemuncak ASEAN ke-46 ini, tempat yang menyaksikan pengurusi ASEAN atau Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan delegasi ketua-ketua negara yang datang dan berjabat tangan bergambar. Inilah tempatnya. Lokasi yang cukup bersejarah ini yang berlatar belakangkan struktur ataupun arca ASEAN GCC China Summit Kuala Lumpur ini, yang pastinya menjadi suatu yang boleh dibanggakan. Apatah lagi kalau ada perhatikan latar belakang di belakang yang di sebalik arca ini terdapatnya bangunan ikonik Menara Berkembar Kuala Lumpur KLCC. Jadi inilah tempatnya, dan kita pun nak menutup tirai siaran khas sempena sidang kemuncak ASEAN ke-46 di sini, di tempat ni, sebelum semuanya kembali kepada asal. Baik, sedikit rangkuman ataupun rumusan apa yang telah berlaku sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-46. Antara lain, ini saya nak kongsikan sedikit mesyuarat-mesyuarat ataupun pertemuan yang membabitkan delegasi negara-negara ASEAN ini, antaranya Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN ataupun ASEAN BAC yang melaksanakan ataupun memaklumkan keyakinan ASEAN dalam menjadi kuasa serantau berpengaruh dan makmur menerusi 12 inisiatif strategik yang memperkukuh integrasi dan daya tahan ekonomi. Kemudian kita menyaksikan Pelan Strategik Komuniti Ekonomi ASEAN ataupun AEC 2026-2030 dalam memacu ASEAN ke arah menjadi kuasa ekonomi keempat dunia dengan tindakan konkret dan terarah sebagai pusat pertumbuhan Asia Pasifik. Tanggungjawab besar untuk mengangkat taraf ekonomi negara-negara ASEAN sendiri. Kemudian juga ada sidang BIMP EAGA dan IMTGT yang ke-16 ini memperkukuh dan dengan tujuan memperkukuh kerjasama serantau dengan memacu pembangunan inklusif dan keterhubungan rentas sempadan yang lebih mampan. Ini sesama adik-beradik negara-negara ASEAN yang ingin memastikan kesaling hubungan itu terus berjalan dengan lebih mampan lagi. Kemudian yang paling utama yang berlangsung pada hari ini dimulakan dengan sidang kemuncak ASEAN GCC kali kedua, kali pertama di Riyadh, kali kedua dimeterai dengan menggariskan komitmen memperluas kerjasama strategik, merentas perdagangan, pelaburan dan pembangunan mampan demi memperkukuh peranan rantau dalam geoekonomi Indo-Pasifik. Jadi kerjasama antara negara-negara ASEAN dan juga blok Timur Tengah, ya, negara-negara teluk ini adalah satu yang sangat didambakan, apatah lagi dengan keadaan geopolitik yang tidak menentu sekarang ini. Masing-masing ada keupayaan masing-masing bagaimana dapat kita jalinkan hubungan dagang, hubungan kepakaran dan macam-macam lagi yang boleh dilaksanakan dalam memastikan kemakmuran dicapai bukan hanya pada satu pihak, satu blok saja, tetapi kedua-duanya dapat manfaat. Walaupun pihak GCC lebih makmur, lebih tinggi nilai ekonominya berbanding negara ASEAN secara amnya lah, tapi itu antaranya. Dan lebih penting lagi, sidang kemuncak ASEAN GCC China ataupun China yang berlangsung buat julung kalinya di ibu negara, dan ini suatu pencapaian buat Malaysia sebagai pengerusi yang menghimpunkan blok GCC dan mempertemukan dengan blok China, dan ini dilakukan dan mencatat detik bersejarah dalam memperkukuh kerjasama strategik antara tiga rantau utama dunia. Banyak perbincangan yang dibawakan bersama dengan siaran khas di Bernama TV ini dan juga pastinya di media-media lain berkaitan bagaimana manfaat ini harus diterokai dan dilaksanakan
dilaksanakan, terutamanya membabitkan blok-blok yang mempunyai kekuatan dan keunikan tersendiri. Apatah lagi dengan blok China yang melihat Malaysia dan juga negara-negara ASEAN yang lain sebagai hub untuk membangunkan produk dan juga perkhidmatan untuk didagangkan kepada blok-blok lain. Begitu juga yang diharapkan daripada negara-negara teluk GCC terhadap ASEAN, dan bagaimana pertukaran ini dapat juga dimanfaatkan antara China dan juga negara-negara teluk GCC itu sendiri. Jadi itu antara yang berlaku di KL Convention Center ini. Begitu banyak sekali pencapaian yang telah dilaksanakan, janji yang dimeterai, cuma sekarang ini harus dilaksanakan berperingkat-peringkat sehinggalah ke penghujungnya. Harapnya dapat dilakukan sebanyak yang mungkin dalam tempoh Malaysia menjadi pengerusi ASEAN pada kali ini. Dan yang paling penting sekali adalah deklarasi Kuala Lumpur ASEAN 2045, masa depan bersama untuk semua warga ASEAN. Ini visi strategik jangka masa panjang dan yang memacu ASEAN ke arah menjadi komuniti berpaksikan rakyat, berdaya saing dan menjadi pusat ataupun pusat pertumbuhan Indo-Pasifik melalui lebih 500 langkah konkret menjelang 2045. Kemudian visi itu juga merangkumi bidang utama seperti kerjasama politik dan juga keselamatan. Ini sangat-sangat penting dengan ketegangan dan juga ketidaktentuan geopolitik dunia sekarang ini. Ya, kemudian kemajuan ekonomi, inisiatif sosio-budaya dengan ASEAN, walaupun kita lihat sebagai satu yang mempunyai budaya yang hampir sama, tapi ada keunikannya yang tersendiri juga, dan macam-macam lagi yang boleh kita lihat. Tapi yang lebih penting, ini deklarasi untuk 20 tahun, bukan 10 tahun semata-mata. Syarina dah sampai. Tahniah, berjaya. 100 meter yang paling pantas dalam hidup saya, Ellie, untuk sampai ke lokasi rahsia ini. Awak tak tahu betapa perasaan yang sangat luar biasa bila menjejakkan kaki di tempat Perdana Menteri dan ketua negara lain datang ke sini, bergambar di sini, dan sememangnya dikhaskan tempatnya di mana mereka disambut ketibaan ke ibu kota negara kita. Dan apabila mereka merakamkan gambar di sini pada permulaan sidang kemuncak ASEAN, pada permulaan ketibaan mereka, apa yang mereka dapat dari rakaman lensa itu ialah logo ASEAN kita, dan juga di belakang sana mercu tanda kebanggaan kita berada bergambar Petronas. Dan itulah juga yang kita nak rakamkan pada malam ini, Eli, sebagai memori kita bersama, malam terakhir untuk sidang kemuncak ASEAN ke-46. Betul, kita nak tutup tirai di sini. Dan saya tak tahu Rina, tapi bila saya tengok gambar-gambar ataupun visual penerimaan kunjungan ketua-ketua negara, saya rasa macam biasa je, tapi bila berada di sini rasa lain, rasa lain. Rasa macam nak terbang lepas itu. Luar biasa. Nak kata ada wajah ke sini, tapi tempat ni dah. Ya, tapi sebenarnya terowong flora ini dibuka kepada orang ramai selepas 28 hari bulan. Jadi boleh sampai lagi. Dan mungkin tak ditutup lagi tempat ini, kita untuk masih lagi ada vibe-nya. Tapi kami harus berakhir di sini untuk siaran khas sidang kemuncak ASEAN ke-46 yang bermula dari 22 Mei sebenarnya, bernama TV berkampung di sini dan mewakili seluruh tenaga kerja bernama TV dan juga bernama secara keseluruhannya sebagai media rasmi sidang kemuncak ASEAN ke-46. Ya, pada masa yang sama kita juga nak meraihkan dan mengucap ribuan terima kasih dan sekarang penghargaan kepada 4,700 petugas yang menjayakan sidang kemuncak ASEAN ke-46 di KLCC ini. Tanpa anda, kelancaran ini mungkin tidak sebegini hebat. Tidak berlaku dan tidak segembira ini kita rasa, tidak sebangga ini kita rasa. Okey? Jadi adakah kita boleh berakhir di sini sekarang juga? Ya, atau macam mana? Ya, betul. Kita berakhir di sini dan insya-Allah Ellie, kita berjumpa lagi kalau ada ruang dan masanya untuk sidang kemuncak yang akan datang. Ke-47. Ya. Okey. Sekian dulu daripada kami di sini. Saya Ali Iskandar. Saya Wan Syahrina. Jumpa lagi. Assalamualaikum.